Jadi setelah 600 km menggunakan 4-pot kaliper daripada RCB ni, saya boleh katakan function. Dia punya kaliper ni memang function. Cuma yang ini korang tengok dah bersih lah kan, kita cuci pakai parts cleaner ni. Kalau tidak ni penuh habuk ni, penuh habuk. So ini rupa brake pad yang dia bagi, warna hitam ni. Saya pun tak pastilah apa material ni, tapi di chain ni dia ada kilat-kilat sikit. Boleh pakai. Cuma ada cuma dia. Bila kita brake nak kena tekan lebih. Nak kena tekan lebih baru dia gigit dekat disk. Tapi nak beritahu lah, dia punya makan pun cantik lah, makan habis kan dekat disk ni. Cuma nak kena tekan sikit memang dia tak rasa benda tu gigit. Tapi bila kita force, contoh macam hard braking, baru rasa dia menggigit. Gigit betul sampai boleh wikang lah. Jadi untuk hari ini saya nak cuba S2D2 RCB juga 4-pot untuk R1, tapi yang color gold ni. Okay, kita nak try tengok macam mana feel dia dekat kaliper ni dengan disk ni. Kalau kita nak compare kan yang standard datang dengan kaliper dengan yang gold ni, macam tak ada beza sangat, size dia sama lah. Material dia ni di chain, ni pun di chain, cuma yang ni dia ada macam coklat-coklat sikit, ni dia macam apa kan, macam lah kan. Tapi dia bagi tahu, RCB bagi tahu yang ni material lebih baik daripada ni. Dalam mungkin sebab ada benda coklat-coklat tu kan, apa benda tak tahu lah. Kalau korang tahu cuba bagi tahu. Material dia memang saya tak tahu apa benda dia pakai ni. Jadi beginilah rupa dia lepas kita dah masukkan pad kaliper tu. So dia ada nak panah tu kan, nak panah ke atas tu. Ini dia nak tahan ke atas. Lepas tu yang bawah ni dia tahan pad. Lepas tu lock, just lock je kat situ. So nanti kita akan buat review lah, bagi tahu ngam tak ngam pad S2D2 ni untuk R1. Okay, jumpa lagi, ciao.